Pernah tak anda semasa shopping di mall kan? Kamu boleh bau harum dan sangat wangi herba. Menu masakan telur hari ini simple, sedap dan sungguh berkhasiat. Pack instant herba pakcang yang saya beli ada logo vegetarian, ada logo halal dan saya gunakan logo halalnya lah. Masukkan air. Biar masak 20 minit. Rebuskan telur 6 minit. Telur rebus kita kasih gently crack lah, kasih dia ada cracking dan rasa tu nanti akan meresap dalam telur. Dah 20 minit dan kita masukkan sikit rasa garam. Masukkan telur. Di golongan Chinese sesuai untuk ladies 7 hari ya. 7 hari lepas period. Api kecil dan biar masak untuk 1 jam. 1 jam. Kau tim, senang kan menu ini? Wah, boleh makan ke laki? Boleh. Biasanya you minum sup, saya pun makan telur saja makan. Dan lepas buat banyak, besok boleh bagi untuk kelik kan. Ini hasil telur yang sudah masak 1 jam. Boleh tak masak sampai 2 jam? Boleh, memang boleh. Lagi sedap.